Itulah, Alhamdulillah Pakcik. Sepanjang saya dapat duduk dengan Pakcik ni, macam-macam saya dapat belajar dengan Pakcik. Baguslah macam tu. Memang tu lah pun niat Pakcik kan. Pakcik ni kalau boleh bukan takat Am seorang je. Kalau boleh semua masyarakat kat luar sana faham Islam yang sebenar. Islam seperti yang Nabi SAW bawa. Bukan Islam versi yang ekstrim. Islam versi yang melampau. Saya ingat lagi masa kuliah subuh tu Pakcik. Dia sebagai orang Islam, dia kena bawa diri dia sebagai orang Islam. Jadi bukanlah Islam ni datang nak suruh ibadat je. Walaupun kita rasa itulah yang terbaik. Am ingat ke? Bukan Pakcik tengok Am tidur ke? Tak, saya dengar fokus betul-betul apa yang Pakcik cerita. Bagus. Sebab Pakcik masa tu nak tekankan tentang Islam ni agama yang menitik beratkan supaya kita tak melampau walaupun dalam perkara ibadat. Benda wajib, benda sunat kan, amal-amal soleh ni. Tu pun tak boleh melampau. Apa lagi kita nak melampau dalam benda-benda harus ni kan. Makan melampau, tidur melampau, berhibur melampau kan. Berhias melampau. Itu lagilah Islam tak bagi. Sebab tu agama ni kita kena ambil daripada orang yang betul-betul faham agama, orang betul-betul yang arif dan alim dalam selok-belok agama. Kita tak boleh main sapu lah. Yalah. Kan? Sebab itulah agama ni kita kena ambil daripada orang yang benar-benar layak, benar-benar yang kita yakin keilmuan dia dan penguasaan dia terhadap agama. Kita tak mau agama ni dibawa oleh orang yang kira nak menghukum. Sebab orang bawa agama ni dia nak berdakwah, dia nak sampaikan benda yang benar, bukan kira nak hukum orang. Orang awam pula kan mesti kena sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati dalam mengambil apa-apa perkara yang terutamanya benda-benda agama ni. Dia tak boleh main sapu lah. Yalah tu, saya ingat Pakcik ada cerita pasal tibayun tu. Janganlah nak tibayun saya. Pakcik jangan macam-macam Pakcik. Ni salah sangka. Ni bukan bahasa. Itu salah faham kan. Pakcik nak sebut tabayun. Semak kan. Periksa, cek dulu. Betul tak betul. Kan. Kalau tidak kita akan jadi melampau dan yang paling bahaya ni kan. Kita boleh sampai tahap kafirkan orang. Bab kafir tak kafir ni kan kita sembang panjang masa tu Itulah sedap sangat Pakcik cerita sampai tertidur saya. Dia bila dia rasa orang lain sesat, orang lain salah, terus kafir. Kafir lah orang utara kata. Tapi saya dengar. Alhamdulillah kan. Inilah Islam. Sebenarnya Islam ni kita agama yang sederhana. Ni saya ingat pasal sederhana ni bila saya tengah siram pokok bunga tu. Tengah siram Pakcik tegur. Cerita pasal sederhana ni. Itulah kan. Bukan apa kita sembang adik-beradik. Kan. Pakcik pun kena sampaikan. Kadang-kadang orang mungkin akan terasa bila kita nak sampaikan. Tapi itulah hakikatnya. Kita kena jujur. Kita kena berkata benar. Kan, dalam menyampaikan agama ni, kita tak boleh berdusta. Kan, sekalipun atas nama agama. Sebab tu yang saya tanya Pakcik dekat TikTok live tu, yang dekat surau tu. Janganlah menjadikan diri kamu ni berlaku tak adil kepada orang yang kamu benci. Kalau perasan kan, masa tu Pakcik duk terang tentang ada satu soalan kan. Macam mana kita nak mengatasi ekstrim dan melampau ni. Antaranya lepas tu Am tanya tu lah kan. Am tanya kita nak pilih mana ni, macam-macam sangat. Pakcik kata kita pilih yang terbaik. Macam itulah Am. Islam ni agama yang damai, agama yang harmoni, agama yang sejahtera, agama yang sederhana kan. Agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan kita doakan dan kita harapkan mudah-mudahan Islam yang beginilah
yang dihayati serta diamalkan oleh umat Islam. Kita bimbang sangat kan, kita ni termasuk dalam golongan yang Nabi doakan kehancuran. Nabi kata halakal mutanatti'un, hancur binasalah golongan yang melampau. Saya risau betul pakcik termasuk dalam golongan yang melampau. Sebab hidup saya pun melampau. Saya dulu pakcik solat pun ya Allah hai, boleh kira lah berapa kali je pakcik. Saya pun dulu pakcik sampai kena tibai lah sebab makan lari. Orang kejar saya pakcik. Tibainya macam-macam. Nasib baiklah pakcik tak hempuknya saya. Takkanlah pakcik sampai nak pukul, burger je pun. Tapi disebabkan burger tu lah pakcik, saya dapat belajar macam-macam ilmu dengan pakcik. Daripada segi solat, lepas tu dapat makan, minum, tempat tinggal, semua daripada pakcik. Siap dapat azan lagi tu. Alhamdulillah lah, first time saya dapat jadi Bilal dekat surau pakcik. Lagi satu pakcik, ini yang penting, saya dapat belajar Quran. Ini saya dah boleh jadi imam dah pakcik. Boleh sangat. Am nak jadi imam kat anak pakcik pun boleh. Imam anak-anak pakcik. Saya terima nikahnya. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Abah, terima kasih Abah. Abah terima Am sebagai menantu Abah. Terima kasih sangat. Abah, insya-Allah Am akan jaga Fatimah dengan baik-baik. Am akan ingat semua pesan Abah. Terima kasih sangat Abah. Abah, kalau Am nak makan burger nenas ni lagi boleh? Am suruhlah Fatimah masak. Kan dah jadi bini hang dah.